Okey, percayalah benda simple macam ni sebenarnya memang sangat berguna kalau korang travel luar negara yang dia punya toilet tu dia tak ada pipe. Okey, ini adalah travel bottle water bidet. Dia portable. Saiz dia kecil, compact macam ni. Korang letak air dekat dalam ni, lepas tu boleh senang lah kalau kita nak cuci-cuci. Okey, so kita just picitkan sahaja, dia akan keluar air dia. Dia punya bukaan air dia pun nampak kuat. So dia punya saiz pun compact. Contoh ni kalau nak guna kita boleh panjangkan lah dia punya hose, tapi kalau nak simpan tolakkan saja. So dia bagi sekali dia punya penutup macam ni. Kita boleh tutup kemas. Okey, nampak dia punya tutup pun okey, cantik botol dia. Lepas tu dia bagi sekali dengan dia punya bag macam ni. So macam ni mudah korang buat travel, even nak bawa pergi haji, pergi umrah pun dia sesuai. Dia ada banyak pilihan color. Lepas tu kegunaan dia pun senang. Punya kapasiti air dia pun banyak. Lepas tu nak guna dia pun senang. Lepas tu dia ada angle, kita boleh laras dia punya panjang dia. Dia memang simple dan juga portable. So kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link. Okey, botol ni dia bukan